Okay, ya, kita nak tanya semua lah. Orang nak tahu satu benda je. Macam mana sebenarnya nak main muzik ni dengan Datuk Awi ni? Macam mana Muza? Masa dia offer tu rasa macam betul ke ni? Betul ke ni? Betul ni kan? Teruja lah, sangat teruja. Dan Muza terlalu overthinking. Cakap lagu betul-betul gitu kan. Sama lah. Over-prepare Saya betul. pun sama. Saya pun sama. Over-prepare. Kita nak buat yang terbaik nak kan? buat yang terbaik kan. Betul. Untuk kawan-kawan, untuk Datuk Awi. Jadi macam the responsibility tu macam alamak ni tak boleh main-main ni. Assalamualaikum. Okey, salam rock untuk semua. Selamat datang ke Lu Gua Podcast. Gua Lola daripada Ekspedisi. Episod kali ni kita bikin lain sikit. Kita tak panggil Datuk Awi. Walaupun gambar dia dekat belakang ni. Kita nak sembang dengan orang-orang yang berdiri dekat belakang dia nanti. Ada 4 grup yang akan perform untuk konsert Last Man Standing Rocking Awi. Okay, kita sembang dengan orang-orang yang ada dengan Datuk Awi nanti. Tapi ada 3 orang je kita dapat hari ni. Sebab yang lain sibuk. Bini panggil lah. Pergi hantar bubur lah kat masjid. Apa semua. Okay, sekarang ni saya nak perkenalkan antara musician yang akan perform untuk Last Man Standing Rocking Awi. Di sebelah kiri saya, ting ting, saya perkenalkan Eddie Cradle. Yeah, apa khabar semua? Second gitar, sama juga. Lead gitar pun dia juga. Semua dia. Muza. Assalamualaikum semua. Muza Beberton, Muza himself. Yes. Dan juga penggebuk. Penggebuk. Dia kalau kat Indon dia panggil penggebuk. Gebuk lah. Penggebuk. Masa gua pergi Indon tu. Mas penggebuknya ya? Penggebuknya. Iyalah. Kan? Kalau basis, Mas pemain bassnya ya? Bas. Bas, eh? Bukan bas. Ya, Bukan bas, saya taksi. Bas. Saya lori. Dia panggil basis. Bas, Pemain Bas. Ya. Okey. Bas. Kita ada special Datuk Awi panggil untuk perform dengan dia untuk first segment Last Man Standing. Kita ada adik Naimi, drama Mak Babe. Tadi gua tengok dia berhenti walau mak macam nak pingsan. Macam nak berhenti main drum pun ada. Okay, ya, kita nak tanya semua lah. Orang nak tahu satu benda je. Macam mana sebenarnya nak main muzik ni dengan Datuk Awi ni? Mana Macam mana? Saya pun nak kena tanya balik dengan you all semua ni. Macam mana Muza? Tak tahu. Perasaan Tapi tu pun- maksudnya perasaan. Perasaan. Oh, Yeah. perasaan. Okey, Perasaan, okey. Dapat main Perasaan. dengan dia tu macam bila dia offer kan. Ha. Okay Muza, gua nak panggil lu main ni kan. Abang Bombi kita ajak. Kan, dapat offer tu macam mana rasa? Kalau macam Muza memang tak sangka lah. Masa dia offer tu rasa macam betul ke ni? Betul ke ni? betul. Sama. Betul ni kan? Ya. Cuk. Memang betul ke, tak teruja betul lah, ke, sangat ya. teruja. Dan Muza terlalu overthinking. Cakap lagu betul-betul gitu kan. Macam tu. Sama lah. Over-prepare Saya betul. pun sama. Over-prepare. Kita nak buat yang terbaik nak lah. buat yang terbaik kan. Betul. Untuk kawan-kawan, untuk Datuk Awi. Jadi macam the responsibility tu macam alamak ni tak boleh main-main ni. Tambah pula kita bukan satu grup. Betul. Dia 4 grup kan. Ya, Nanti betul. Wings pun Ya. ada kan dengan Ya. grup. Saya pun dijemput juga. Gua pun dijemput juga. Betul. Tapi dengan grup lain lah. Ya, Bukan dengan betul. orang. Orang satu grup kan. Betul. Jadi rasa macam best lah. Lain, Apa yang rasa-rasanya orang nampak kat atas pentas 2-3 jam tu nanti? Apa yang berlaku masa rehearsal, preparation, arrangement, belakang stage apa semua tu boleh ceritakan sikit? Wah, ini saya rasa yang kali ni macam special lah. Pasal sebagai gitaris kita ada Abang Nan. Abang Nan tu kira legend lah. Kita Yes. banyak pakai reference daripada dia lah. Pasal yang recording kebanyakan dalam album Datuk Awi tu Abang Nan. Yes. Dia main kan? Dia main. Dia main kan? Ya. Dia dengan Abang Firdaus. Betul. Dua-dua tu. Kita punya Abang Firdaus juga, Ya, ini Firdaus. dua orang Producer. Ini dua orang banyak jauh. Banyak je. Legend. Okey. Bukan cakap Datuk Awi je. Patutlah Saus biji siut. M Nasir. Ya, solo dia kan. Keyboard tu kan. I'm Nasir, ya. Saus biji. Yes. Okay. Dia main punya. Dia orang pun ada kejutan tau.
Datuk Awi ada buat lagu. Oh. Apa lagu baru? Lagu baru ke? Kita tak boleh sebut. Kita tak boleh sebut. Okey. Sebab lagu tu Datuk Awi buat sendiri. Dia suruh Nan dengan Firdaus arrange. Satu hari siap. Cepat. Siap tu. Siap. Sabar dengar ni. Tajuk lagu pun semua ada dan dia akan main lagu tu masa konsert hari tu. Okey. Lagu dia Wah, untuk best. lagu tu untuk wife dia. Alamak. Macam mana dia bestnya. appreciate wife dia. Ya. Semua memang aku dengar, gua dengar awak cakap lu, lagu ni best lah tu. Pandai lah kamu. So, masa rehearsal Rehearsal. Masa rehearsal senang lah untuk Muza first time selalu tengok Abang Nan dalam TV kan. So dapat bekerja dengan dia. Dengan Naimi kita dah bekerja dah bersama. So dah okey. sama, pernah masa Ni search. opening search kan. Yang kita opening tu. bukan Serangan. Dengan Eddie sekali, Abang Eddie sekali. Ya. Sekali Dia bertiga juga. bertiga juga. Ya. Bertiga juga. So So search Gemuruh. Ya betul. So dia punya flow untuk rehearsal bagi Muza sangat profesional, sangat on point. Lepas tu banyak motion tau. Dia orang lama kan. Dia banyak bagi flash sikit. Bagi ni, bagi ni. Banyak movement punya music punya teknik tau dia cakap. Correct. So banyak jugalah Muza belajar sikit-sikit. Macam ni. Mood dia macam tu. Macam tu. Like for Naimi, I think sebab lagu banyak kan, lepas tu main pula dengan orang-orang professional. So for me, I'm like very nervous lah. Tapi thank God ada abang-abang ni membantu saya. Jadi macam okay, it's okay. I can do it. Kita semua support Naimi je. Sebab semalam ada satu kru bagi tahu. Semalam tak dapat datang tengok korang. So hari ni datang kita nak buat podcast ni sekali. So Ayit bagi tahu. Bang, ini hari lu datang lu tengok Naimi main kasih betul. kan. Kenapa? Semalam dia macam Dia malu-malu ni. lepas tu mungkin sebab ni kot ayah dia cakap Naimi baru habis exam. Exam apa? Betul. Exam asasi. Asasi dengan Aswara. Itu dalam Aswara. Jadi next month baru Naimi tersambung degree. Jadi foundation setahun ni dah habis lah. Okey. Asasino. Ayat ada cakap tadi. Tapi bang, aku rasa lah kan dia. Aku rasa lah bang. Pasal dia tengok kau datang bang. Semangat dia naik. serap kau punya vibe tu kan. Dia main. Sebab tadi aku masuk tengok Naimi kan. Dia macam Tengok buat begitu tengok buat. Dia malu dah tu. buat Itu lah. Tapi best. Tadi tengok Naimi memang baik lah. Inspiring kan, tengok budak-budak muda macam gitu. Kawan kita Nicole pun cakap apa? Bang, drama tu perempuan Dia Dia punya masuk dalam ketuk. studio dia tengok betul lah perempuan lah kan. Dia tak sangka kan. Ya, betul lah. Okey, nak tanya sebelum kenal dia lah. Rasa-rasanya sebelum kenal Datuk Awi ni. Muza rasa, Eddie rasa, Naimi rasa Datuk Awi ni macam mana agaknya. Tengok muka dia agak-agak kan. Muza rasa dia kalau contohlah kalau tak jumpa dia, Muza rasa dia seorang rockstar yang sombong. Dia mesti ada kelas dia. Untuk Muza bayangkan dengan karisma dia kan. Sebelum jumpa dia Muza ingat dia sangat sombong, sangat rockstar. Sangat rockstar, dia ada gaya dia, ada kelas dia. Tak tahu lah untuk Muza dengan Untuk saya muka pun garang sama. macam tu kan. Saya first time jumpa dia pun saya macam alamak seram je. Bila dapat panggilan tu macam mana ini kalau tak buat betul-betul kena maki ni. Tu I mean jumpa best. First time lah. Lu first time. jumpa dia, Ya. lu rasa macam mana? Macam gitu lah. Macam seram ni. Oh ya. Pasal nama dia besar. Iyalah. Apa, first time Rasa jumpa? berat tau. First time jumpa. First time lah. jumpa. First time jumpa Muza tak sangka dia macam tu. Tak sangka dia kelakar, dia baik, dia macam beramal. opposite lah. Sebab Goofy kan? kan? Sama juga. Ya. Naimi pun sama juga. Yeah, first time bila jumpa Abang Abi, Uncle Abi, tak tahu. Okay, anyways, first time jumpa dia macam, okay, I thought dia macam a serious person. Lepas tu bila dapat borak dengan dia, lepas tu bila time practice, dia actually funny lah. A goofy guy lah. Betul. Sangat sporting. Dan sangat baik. Yap. Sangat baik Muza. Betul. Dahsyat lah.
Tak sangka. Betul tak sangka. Totally tak sangka. Tak sangka. So that means Sempoi ada. orang semua pernah perform dengan dia lah. Kan? Betul? Pernah kan? Betul. Pernah. Pernah. Rasa-rasanya pengalaman pertama yang paling best masa perform dengan dia sebelum tu, apa dia? Yelah, dah jumpa, dah kenal. Tahu Datuk Awi macam ni apa semua. Dah praktis dengan dia, lepas tu perform dengan dia kan. Masa perform tu, apa yang best masa tu? Yang Miza ingat lah. Yang Eddie Okey, kalau Muza rasa dia pun ingat, Muza pun ingat lah. Muza punya tak boleh cerita. Tadeh. Show ni dia di luar kawasan. Okay. Oh, Okay, ya. next. Oh, dia ada dalam bracket. Ada dalam bracket. Ayo Dia mesti ganas ni. Ini nak kena tanya Sangat dia best. lagi ni. Kena tanya Off lagi. record pun tanya ni. Okey, Eddie. Saya first time tu okay, dah kenal dia tapi tak pernah perform. Lepas tu kena perform pula bangsa yang tak ada rehearsal punya show. Masa tu saya ingat lagi Pak I yang panggil loh. Pak I dan satu lagi kawan kita lah, Anis lah, main bass. So ni last minute punya show masa dia riding. Lepas tu dia akan ke Wisma Geylang Serai. Dengan tak ada dekat Singapura. Dah lama ni 2023 gitulah. Tak ada sound check, tak ada apa, naik. Dia dengan about 8-9 songs gitulah. Lagu-lagu gitulah. Jalan tapi belakang stage dengan band aja lah kita macam okey lagu ni gini kita try okey kita try. Tapi dia punya spontan tu, dia tengah penat dengan apa, dia jalan terus saja. Dengan crowd go wild terus. Itu yang saya takkan dapat lupa. Datuk Awi ni dengan energy dia, walaupun dia penat, aura dia tu kan, dia tetap kasih peminat dia. Itu saya respect tu lah. Boleh imagine kan. Penat. Dengan Sesh kan? Yang For this lah. jadi apa? Orang cakap guest. Guess. Guest? Ya, betul. So ada tak experience tu? Maksudnya lepas tengah konsert tu ke? Terjumpa Awi ke macam mana? Selepas tu. Kalau perform, this is my first time. Jadi tak tahu lagi what's the feeling, how it is. Tapi kalau macam borak tu, pernah lah beberapa kali jumpa dia untuk borak. Tapi just a short conversation lah. Okay. Nah. Okay. Dia ni, bila dia menyanyi tu, masa rehearsal tu, apa benda pertama yang korang notice tentang dia ni lah? Pasal dia punya timing ke, dia punya power, voice dia, pitching, feel, ataupun stage instinct. Okey. Muza rasa untuk penyanyi-penyanyi lama, especially artis-artis Malaysia yang boleh dikatakan legenda dan otai, banyaklah Muza nampak, especially Datuk Awi, dia practice rehearsal, dia bagi betul-betul all out lah. Macam seolah-olah macam macam show. Dengan betul-betul beria menyanyi betul-betul dengan perasaan, dengan feeling. Sebab kalau macam Muza, untuk generasi Muza rasa bila practice, kita orang bila especially nyanyi kita fokus on music je kan. Nyanyi tak payahlah kadar je lah, sebelum nak show nanti baru kita nyanyi betul-betul kan. Save voice lah. But Datuk Awi tak. Dia bagi kau punya sekau-kau yang boleh. Yang kat situ Muza salute lah. Gila lah. Berapa banyak lagu ni kita konsert ni, banyak tau. Uish. Tinggi tu. Banyak kali jugalah show dengan dia dululah kan. Dari Studio 1 lah, ada show kat Batam lah. Ada konsert ni, ada IB, masa Wings Perform dulu kan. Lama ke? Lama. Ini kira selepas PKP kita yang 3 tahun ni baru dia panggil balik main. So dulu rapat dengan dia. So sekarang ni bila praktis aku risau apa tau. Gua risau apa tau bila praktis dengan dia kan. Kalau salah kan dia tahu. Kenal lagu dia sendiri tu, danger tu. Tapi macam kita orang rehearsal minggu lepas kan. Sebelum aku salah, dia salah dulu. Pandai. Dia pun senyum. Dia tahu lah. Yang lain tak tahu ni. Even Abang Nan ke kan, Bidang ke. Tak perasan. Tak tahu kan. Aku dengan dia macam.
Itu best Awi. Ya. Dia tak ada push kau ke Betul lah. Betul. push kau ni tak ada. Tak serius. Dia santai. Tapi macam bab nyanyi tu Musa memang Betul Memang macam tu dia dulu dia. dia memang macam tu. All out. Sebelum start kita dah start dulu. Kita dah rehearsal dulu. Dia sampai dengan muka penat, macam penat dia kan. Bawa telur 40 biji kan, makan. Bos, makan nasi ke bos? Weh, orang mana makan nasi? Lama dah makan nasi ni. Kena jaga badan ni. jaga ni. Betul. Satu suap tu 2,000 kalori lah. Orang angkat Dia besi tahu ni benda tu macam semua. Dia tahu. 2,000 kalori lah. Lu workout 45 minit baru 600 kalori burn. Oh, yo. Betul juga kena berhenti makan nasi ni. Kan? Dia sama je lah. Lu nyanyi ke, lu main gitar ke, lu main drum ke. Tapi dia workout lah. Ya, betul. Nampak. Okay, Awi ni jenis yang ikut arrangement ke ataupun kadang-kadang kena ikut dia? Yang ni Musa tak. ini, ini nak kata ikut, dia pun kadang-kadang suggest untuk ada benda yang kita changes kan. Jadi saya rasa dia ikut dia punya feel lah. Macam okay, show ni kena bawa macam ini. Yang macam first song untuk show ni apa lagu? Saya Ilusi. Dia ada dia punya own input tau. Jadi dia dengan macam mana nak tune dia dia dengan beritahu. Bombay lah. Bombay discuss lah. Kita cuma dengar je lah kan. Dia ada strong opinion dan apa yang dia nampak, apa yang dia nak. Okay, kalau contoh macam yang lepas-lepas punya show, Ya. ada tak tiba-tiba dia buat benda yang tak plan? Maksudnya Spontan ni. Spontan ni. orang faham, korang follow. Ada tak? Yang saya Dengan Muza tak. Muza Dengan tak. aku pernah. Ya. Dengan gua pernah. pernah. Nah. Oh. TV show lah tu. Nak Dari kena studio alert satu. ni, seram dia ni. RTM? Masa tu ada juga. Dari studio 1 Astro. Oh, Astro. 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 Dan tu Adri, Abang Ian, Mhm. Jembo pun ada masa tu. Tiba-tiba dia serius je masa first lagu, serius. Lagu ni sebut kan. Okey lah, lagu nombor 4 ni terimalah, kita dah elak dah lagu. Okay, lagu Tak ada dalam list. terimalah, Cindai. Buat kelakar tadi ni. Cindai? Mana ada lagu Cindai? Aku kenapa? Aku main-main. Gua main-main je. Ada benda. Dia nak bagi kita punya motor. Sialah. Aku dah dia nak jam lagu Cindai ni kan. Panik ke. Pasal dia macam serius. 3 lagu sebelum tu dia serius. Tadi macam untuk lagu yang keempat ni. Ni orang semua ada depan ni. Terimalah. Cindai. Dia buat tu. Tengoklah dari studio 1 dia ada buat. Cari balik nanti video tu. Tapi salah satu bagi Muza, Dato' Awi, dia champion kat mana Angka? Bila dia atas stage tu bercakap dengan crowd. Itu memang makanan dia. Berapa banyak show Muza tengok kan, Naimi kan? Muza tengok dia memang terror lah control crowd. Dia tahu macam mana nak layan handle crowd dia. Dia tahu dah apa nak Ini melawak budak ke. tak mandi 3 hari, aku kena cakap macam ni. Ini budak tak balik rumah dah 2 hari ni kan. Aku nak cakap dengan dia macam ni. Dia terror. Yang itu dia terror, dia handal. Muza nanti nak tanya dia. Itu Mana dia belajar tu. Dia punya magic dia. Magic Betul. dia. Itu magic dia. Tak semua orang ada bakat tu. Tu bakat juga tu. Talent tu. Tak tahulah dia praktis ke apa ke. Nanti kita tanyalah dia. Uncle kena tanya dia nanti. Okey. Kita pun orang pun bukannya baru kan. Naimi je lah baru kan. Okey lah. Sebagai musician susah tak nak accompany penyanyi yang macam Awi ni, yang karakter vokal dia, stage presentation dia yang kuat. Untuk Muza stage present tak ada masalah sebab memang kita back dia. So memang dia the star of the show. Tapi daripada segi dengan dia tu sangat sempoi lah sebab bagi Muza, Dato' Awi ni dia dah ada vision dia tau. Dia dah nampak dah mana dia nak, apa dia nak buat, muzik macam mana. So kita ikut dia dan kita saling bantu lah. Kalau kita ada idea kita bagi idea, kita bagi input. Macam itulah. Saya kalau
macam mana maksudnya dalam stage ni. Ah. Dia pada saya dia Maksudnya nak carry dia tu. dia punya energy tu dah kat situ. Kita sekarang nak kena Support match tau, match dengan dia punya match energy dengan tu. dia Jadi punya. gerakan dia semua akan motivate kita macam alamak, dia macam gini ya. Kita pun ikut. Nyanyian dia pun nyanyian betul. dia. Jadi bila dia tadi saya terhayal juga bila main lagu yang di balik Di bayang awan. di bayang awan. Biasanya kita tahu main je. Ya. Tajuk lagu, Sama lirik lah. pun kita Thank you. Kita cuma tahu riff je kan. bila dengan dia ni, Ah, lirik kita hafal, tajuk lagu dah kita tahu, tahu. eh. Pasal apa tau? Dia kasih betul. Boleh ingat tu. bagi kan. Sampai kita nak cari lagu tu Ya, lagu ya, apa betul, lah. betul. Lirik ni sedap lah dia. Ya. Dia punya suara tu masuk lah macam cakap kan. Dan tak sikit sebanyak kita sebagai pemuzik ni automatik akan main betul-betul. Akan bagi. Ya. Sebab dia dah deliver betul-betul lah. Yes. Automatik kita takkan main-mainnya. Kita mesti main betul-betul lah untuk dia. Fokus, Memang fokus apa semua. bagi yang terbaik kan. lah. Yang mana yang kita boleh lah. Dia Memang ada sound automatik. Naimi tak? Dia ada sound. Dia Naim buat salah pun dia senyap kan. Naim yang macam kenapa dia senyap kan. Betul. Tapi like before this Naimi tak pernah dengar lagu Mata Hati Jiwa tu kan. Tapi Mata-mata bila, jauh lagu apa? Maafkan aku. tapi bila Naimi dah study, lagu tu melekat senang lah sebab bagi Naimi lagu tu sedap. Niam. Betul-betul. Ya. Main pun fun Yes. Penuh kan? Pasal dia Best. bugi-bugi Ya, ya, sikit. ya, Kan? Okey, apa beza je main dengan Awi berbanding penyanyi lain yang lorang pernah backup? Beza dia. Langit. Beza dia. Faham ke? Beza dia. Awi, babe. ni Awi. Memang beza lah. Uish. Dia Muza Awi. kira bertuah. Tak tahu Muza rasa bersyukur sangat. Betul. Dapat Sama. peluang ni. Gila, Awi yang ke? Oi. Musa pernah perform. Maaf tak? Pernah perform dengan international artist. Betul. Siapa? Dengan Wolf Mother. Okay. Scorpion. Scorpion. The Darkness. Okay. Betul-betul. Apa beza dia? Best. Beza dia daripada situ kita macam Muza belajar daripada segi diorang backstage diorang set up, diorang punya crew apa yang diorang buat, timing diorang Ya, ya, timing. keluar masuk barang Ya, macam ya, mana, ya. dia punya flow dia tu very professional lah. Dari Beza situ- dia dengan Awi ni? Oh dahsyat. Sama. Bagi Muza sama je. Dia punya flow sama je dengan Antara international artist yang you dulu pernah perform. International artist saya tak ada lah. Tapi kalau nak cakap cara Datuk Awi kerja maksudnya tu kan. Dia tadi kita ada bila kita tengah practice tu kan, kita ada tercakap apa suara dia macam telan kaset or something like that. Yes. Macam, Betul. What I'm trying to say is kat rehearsal pun dia boleh kasih All out. all out Betul. tau. Tak ada biji nak macam macam dalam kaset. tak ada main. Jadi dia Kan? keep Ini the practice apa- je. betul. Kan? Ya. Aku nantilah aku nyanyi betul-betul. Tak ada betul. Nope. Dia Standard betul-betul tu kasih lah. tinggi lah. Jadi pada saya saya dah backup artis yang lokal-lokal. Dia punya komitmen lain. Komitmen, that's the word. Muza tadi fikir apa benda ayat. Komitmen. Tu dia. Dia sakit pun dia Komitmen datang tu. kan. Betul, komitmen. Ya. Ni lain. kita bukan nak bodek bukan, bos ke apa, bukan. Tidak. Ni betul-betul memang Memang apa yang facts kita lah, nampak. Ya, memang fact. Sepanjang Komitmen kita Ya. backup artis tu lah ni. Correct. Ya. Dengan dia juga. Ya. Ush, lain lah. Lain. Betul. Lain. Betul. Kita Dan datang tim-tim dia practice profesional. kompak kita datang pukul 1. Kan? Betul. Semangat. Betul. Betul, setuju. Betul. Lambat pun tak adalah. Satu lambat minit. macam kita ni. 1 minit. Ya. Jangan dengan band-band kita kan. Kadang tak datang langsung. Kadang tak datang langsung. Korang praktis lah kan. Malah lah aku kan. Menyanyi, haruk lah kan. Jangan macam tu Jangan macam tu. Kita kena jaga disiplin Jaga disiplin. Integriti. Gua punya PA cakap integriti kena jagalah. Sampah jangan buang dalam kat luar lah. Kau buang dalam kereta aku tak apa. Cakap. Kau punya PA ni, jangan main-main babe. Ya. Penuh botol ni. Penuh botol dia dalam Biar kita kotor. Biar kita kotor tak apa. Makan koci ke apa buang dalam kereta apa semua. Okey. Itu yang buka tikar dengan koci semua ni. Kan? Okey. Datuk Awi ni pada pandangan dia ni perfectionist tak? In my point of view, yes. Muza rasa dia perfectionist. Sebab
time practice pun sebenarnya tak banyak cakap Dia banyak buat lawak Ya, betul. Tak Awi ni buat lawak dia Ya, ni. ya, ya. Kan? Tapi Musa rasa Dia bagi kita mood. Tapi dalam masa tu gua tengok dia beritahu kat Firdaus, beritahu kat Ya, MD lah, dia Betul, beritahu betul, MD betul. lah. Ya, ya. Pak ni ni. Pak ni buat macam ni. Boleh boleh. Ada orang ni akan beritahu kita. Ya, Betul. betul. Dan Dah, untuk Pak ni tak payah main drum. Pak ni dia nak layan semua. Ya. Kan? betul. 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 Bara, Pak tu masuk lah. Dung. Bara. Bara. Lepas tu relax balik. Oh, macam tu. Perfectionist lah tu. Midnight Blues, tentu lagu Midnight Blues. Angkat main lagu tu kan? Ya. Lagu Midnight Blues tu si manis di belakang kau rupanya sang kosa. Dia nak dengar pun dia tak nak bagi. Oh, dynamic Oh, dahsyat dah duit dia. Oh, bestnya. tu. Nak tengok ke Jam praktis. sebelah setengah. Kita ada Chan lah. Masih Ada. Pasal kita first apa? Oh ya. Malam putar alam ada orang tua menyanyi. Makin kuat. Ini sedang menyanyi. Oh baru dia. Wow. Kita tengah main ni. Terkejut Rasa. kira. Rasa. Mestilah. Sampai aku tak. Asal berhentilah. Bos, kasih bos. Bos makan apa bos? Barang jadi bos. Kan? Best pula. So, gua boleh bayangkan nanti kita On the perform show nanti tu. tu. Alamak. Mesti best. Mesti best. Diorang tak pergi, diorang Oh, rugi. rugi lah, rugi. Gua cakap tu. Cepat-cepat Kita ada Naimi, kita ada Muza, kita ada Eddie Cradle. Yep. Dan kita ada Lola especially. Yeah. Ada lagi. Ada lagi. Kita ada Wings. Betul. Kita ada Segmen 3. Dan segmen Ujang. group 4. Keempat, Aziz. lima lah, betul. Kita ada Amir Masdi, kita ada Stacy, Stacy. kita ada Hakim, kita ada Black, Hanifah. Oh, ya. Black Oh, Nifah, ya. yes. Yes. Semua tu akan berganding menyanyi, tapi tak tahulah segmen korang ke. Ya. Tapi semua ada. Okey. Dalam segmen korang ada, dalam segmen gua ada. Ya, ya, ya. Dalam segmen Ujang Aziz dengan Oh, Bang Kidal dengan Oh, dengan Riz. Riz lah. Dengan Oh, Fly. dengan- Ya, dengan Riz dengan Fly. Semua Ya, ada. ya, ya. Okey. Wah, Wah, best bestnya. lah. kejutan demi kejutan. Ya. Tapi gua boleh cakap. Rock King Awi Last Man Standing Concert of the Year. Ya. Concert of the Year. Betul. Concert of the Year. Pernah tak Awi ni dia ulang lagu dia sebab dia rasa belum sampai? Pernah. Ulang lagu dia silakan. Pernah. Contoh? Kalau contohlah kalau Maksud kalau belum sampai tu macam mana? contoh kalau macam dia tak dapat jumpa tempo tu ataupun dia tak dapat jumpa groove tu ataupun dia rasa dia terlambat masuk kan. ya. Dia memang suruh berhenti balik. Betul. Dia suruh berhenti balik sebab dia tahu. Betul. Dia tahu dia alamak. Silap aku lah. Dia Okey. Lah, Peronda Jaket Biru. Grup ni main lagu Peronda Jaket Biru. Peronda bos. Okey. Start. Ta ding ding ta ten ten ta. Oh. Aju sikit. Oh. Start. Ding ding ten ten ta. Setiap hari ku merayau hujan panas Baru tak dia ku hirau jumpa teman tepi jalan ku meronda berpadu jeng 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 jeng. Oh dia nak benda tu. Okey. Dia nak joget tu. okey. Oh, bos original dia macam ni. Tak ada. Ya. Right. Dia tahu. Dia tahu. Ya. Dia menyanyi dia tahu. Dengan korang ada? Ada sama. Ada. Contoh Sebab dia lagu tahu Tempo, lagu apa yang kita main laju sikit tu, lagu apa? Tadi dia suruh apa? naik Nama tempo. aku mampu. Banyak yang lagu Ya, yang itu pun naik sama, tempo itu pun sama. Ya. Dia banyak Nanti lagu ni. sikit. Lagu Tragedi Oktober. Bukan. Bukan. Da 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 da. Oh, Nafas dalam tempo. yes. Betul, Itu nafas pun dalam ada, tempo, itu pun betul. ada. Tadi dia suruh naik. Ya. Betul lagu ni macam laju sikit lah. Macam Ya, apa betul. sikit lah. Betul. Memang Datuk Awi yang suruh Dia nak laju dapat kan. feel tu lah. Dia nak Memang, laju eh? sikit, yes. Ya. Betul. That mean betul lah. Ada lagu yang dia rasa Ya. belum sampai tu. Ya. Betul. Betul. Apa perkara yang Awi paling particular? Muza nampak dia more to groove lah. Kesian Naimi yang kesian. More dia groove tu. Tak tahu lah, ini yang Muza nampak ah. Dia pentingkan groove tu. Dia punya
sebab lagu dia kan. So, dia nyanyi tu, dia tengok maknanya drum Naimi tu je penting lah. lah. Naimi Tak dulu adalah tengok Naimi tapi dia tahu lah. Macam Ya, dia pandang lah. Dia pandang Correct. tak cakap tapi kita faham Pandang. lah. yes. Naimi mengerti lah. Naimi macam Tak cukup groove ni tu Tak cukup groove Tak tahulah mungkin Muza salah tapi Muza rasa dia pentingkan groove. Betul lah. Dia punya resipi dia senang je Naimi. As a drummer lah kan. Dia tengok macam yalah dia tengok kita main. Dia rasa macam tak groove je kan. Tok main. suruh Awi main. Suruh dia main. Okey, boleh try nanti esok. Jangan tak tahu. Datuk Awi dia semua Dia boleh main lah. Dia boleh main semua. Dia boleh main lah. Gitar pun bagus, boleh solo semua. Dia boleh main lah. Tahu. Muza tahu. Siul je. Tadi gurau jangan. Baru nak try. Kan siapa ajar Remy ni? Uncle Lola mati aku. Okey. Pernah tak dalam grup ataupun lepas habis praktis ke rehearsal ke dia pergi dekat dia macam sekolah kan Lura Uzar kan. Uzar pak ni sikit. Tu kasih sikit kuat sikit ada tak? Maksudnya tepi-tepi ke depan-depan ke di sekolah kan kita ni. Muza so far alhamdulillah lah tak pernah lah disekolahkan oleh Datuk Awi. Tapi kalau ada benda yang contohlah tak kena dengan telinga dia, selalunya yang Muza nampak dia akan tegur dalam studio terus. Dia akan bagi tahu je. Okay, boleh tak? Lu Dia tahu akan- tak? Lu tahu mungkin tak? lah ada bagi. Dia tak ada nak pakai Luar belakang. dulu hari-hari kena sekolah dengan dia. Alamak. Ya. Bola kena Pasal kau jahat. Apa yang aku buat? Itulah dia macam cerita Muza cakap tadi lah. Dia tak boleh cerita dalam ni. Dia kena cerita kat luar. Tiru nampak. Seronok nampak. Lah, lu. Patut lu tadi dia macam tu lah kan. Lu apa dia lah ni. Dia lah. Aku pun boleh tahan juga lu. Ada tak satu nasihat Awi mengenai muzik atau kehidupan sebagai musician yang dia pernah cakap ke Muza, ke Eddie ke yang lu orang pegang sampai sekarang? Yes. Ada tak? Yes, untuk macam Muza, dia bagi Muza nasihat tentang nak jaga vokal macam mana. Sebab Datuk Awi pun ada pantang larang. So dari situ Muza belajar. Tadi tengah rehearsal pun Muza dapat belajar satu lagi tips. Kalau kita nak nyanyi ni Muza share dengan korang semua Datuk Awi cakap, kalau kita nak menyanyi, kita sebagai penyanyi kita kena tahu key. So key kita tu kita kena tahu sama ada dia bukan nak tunjuk terror. So sometimes contohlah kalau lagu tu dekat A, contohlah lagu tu dekat A, gemuruh lah let's say lagu tu dekat A contohlah. Kalau Lagu katakanlah Gemuruh Jiwa bukan Itu A juga kan? Bisa dah agak Ulang memang dah agak Dia mesti nak sambung ni. Dah tahu kan ni. Salah artis. Anak aku. Okey. So dia tak boleh kalau lagu tu rendah sangat. Tak boleh. Satu key pun tak boleh. Tak boleh. Dia nak. Tak boleh. Naik Dia tak apa? Naik tak apa, jangan turun. Untuk suara dia. So pasal macam apa pasal naik tak apa. Pasal falsetto tu tadi yang dia cakap tu kan. Ya, betul. Sebab dia kata itu dia punya tone. Kalau dia rendah nanti dia punya suara Lari. macam tak keluar, tak stable apa benda semua. Gua pernah tengok benda ni masa dia dengan Search. Lagu tu lagu Apa yang telah terjadi? Lagi tak? Bukan lagi lagu nak ni? Pembakar perasaan bukan? Bukan. Apa yang telah terjadi. lagu tu naik 2 ke 3 key. Oh gila tinggi. Pasal apa tu? Ada satu part dalam lagu tu tak tedeng. Bolehkah kita bersama? Oh ya, yang half time. Part tu tak bunyi. Low sangat. Slow sangat. So dia cakap, Pak ni low sangat macam mana nak buat Kau naik je laki terus. So aku, bolehkah kita bersama hidup bagai Itulah dia maksudnya tu. Itulah maksudnya tu. Tu dia. Ya, Tu dia. Muza baru belajar tadi. Okey, maknanya Kita tak pernah jumpa penyanyi macam ni. gitu. Ya, mana ada orang nak Penyanyi kalau lagi turun lagi suka. Betul. Lagi dapat tone tu tak dia. Dia nak Lagi tinggi. Betul. Tapi dia tahu lah mana satu. Mana Ada tahu. power dia kat situ Kat situ Muza belajar macam okey. Dia orang Dan Kid pun kan bila uish, Terkejut naik ke? weh. Naik weh lagu ni. Dia bukan nak tunjuk terror sebab nak kena dengan suara dia tu. Dia, Okey. Sampai Kid cakap apa? Lu terror lah Hussein. Hussein tu. Dahsyat lah Hussein. Melekat dah betul dengan dia Hussein. Aduh, kelakar. Kalau tak ada kamera tak ada kamera, tak ada show,
Awi ni orang yang macam mana? Awi ni Kalau tak ada kamera, tak ada show. Dia orang yang macam mana sebenarnya? Dia tak Maksudnya, saya tak tahu. Kita dia. tak ada praktis, tak ada apa. Yalah, Kita dapat dengan dia kan. Dia tu yang sebenarnya yang macam mana? untuk Musa sempoi Nampak eh? rockstar yang sangat Apa sempoi, yang sangat keadaan sekalipun sangat eh? baik. Dia macam tu je kan? Ya. Dia tak ada memuka-muka, sangat straightforward, sangat best lah kepala dia. Kepala sangat best. Dah hati dia pun baik. Betul. Itu Okey. tak boleh cari ni. Soalan Kan? cepu mas ni. Ada soalan cepu mas ni. Cepu mas. Okey, tadi Adi nak Yang cakap mana? Yang pasal apa? yang pasal Awi ni lah. Oh, dia sebagai Contohlah macam luar yang on the daripada- spot show kat Singapore tu kan. Rasanya dia dah sampai-sampai tu dia ada macam bagi korang menggelabah ke ataupun dia relax je. dia relax habis lah. Dia Eh? relax. Silap ada satu lagu tu dia lupa intro lagu apa Romania. Dia tengah cari dia punya Dia punya first intro apa- lirik tu. Sampai dia keluarkan handphone, dia pusing itu. Saya pun habis. Saya pun macam, saya expect dia macam mengamuk ke apa. Macam, korang tak boleh tolong aku. Oh, tak ada, relax. Dia boleh ketawa lagi. Dia ambil. Lepas tu, dia dah confident. Suit. Dia jalan. Lepas tu jumpa, hang out dengan dia dekat Very dekat professional, memang sempoi lah kan. Macam gitu punya standard. Relax. Tapi saya sebenarnya saya segan betul lah dengan dia. Kadang-kadang kita luarkan makan ke apa kan, saya pun macam alamak. Tak boleh dia. Segannya. Kalau Vibe uncle perasan dia Dia sebenarnya vibe dia. aura dia tu. Aura dia kuat lah. Aura dia tu. Kita jadi segan. Kalau siapa-siapa lah dekat siapa-siapa yang tengok luar gua podcast ni, kalau korang pernah jumpa Awi, kau percayalah. Ya. Kau berjalan dengan dia ke berdiri sebelah dia, aura dia tu. Kuat. Lain lah dia. Tak tahu nak cakap apa. Kita tahu, kita tahu, eh. Ya. Alamak. Setuju. Setuju. Tapi I mean kalau Naimi pun segan. I mean sebab tak tahu nak cakap apa kan. Tapi like dia pula talk macam mana. Dia pula rockers macam mana. Jadi dia macam okay. Suara kau kecil tu betul. Itulah Datuk Awi. Itulah. Legend tu. Dalam rehearsal musician ataupun Awi yang banyak buat lawak. Awi. Awi. Mostly eh. Awi. Tadi yang lembut. dia je. All the way. pun Dia cakap, yang meriuhkan zaman suasana sekarang dalam ni lah, studio. bukan zaman gua nak maki-maki orang ke apa ke. Dulu serius. Kadang aku sampai bercakap tumbuk. Pasal muzik dia. Dulu? Kan. Yes. Yes. Kan. Dia rasa dia tak selesa. MD siapa? MD. Tukar dia ni. Tak suka. Strict ke? Mana dia pernah melalui fasa tu Sekarang dia relax kan. Dia tengok kita ni macam dah penat sangat kan. Lah. Lagu apa tadi? Ukiran Jiwa bos. Tak ekspedisi pun. Lagu Ukiran Jiwa mana boleh ekspedisi pun. Asyik ekspedisi sikit lah. Kasi better sikit. Dia yang bagi, siul lah bos. Dia bagi gua. Dia menaikkan mood tu. Dia fokus. Kadang-kadang dia macam, dia datang tu dia nyanyi kan. Dia tengok kita pun tak, lepas salam-salam tu. Okay, start kan. Rupanya dia dengan spek dia yang sama-sama nampak mata tak nampak ni kan. Dia tengok. Orang ada perhatikan je. Okay. Pak Ang ni macam lemau je ni. Ya. Ni apa ni. Pacai ni duk Pacai, tengok. pacai. Pacai. Uang lah. Kan kita Main rock lah. Lepas tu okey. Main. Contoh Midnight Blues kan. Prap. Kita pun tunggulah dia nak masuk ni. Dia nak masuk verse. Dia tengok Pacai. Apa lagi? Pacai tolong. Nampak? Dia punya connection tu dia boleh tahu. Dia tengok Pacai dia tahu. Tak hati-hati lagi kan. Pacai pun solo. jadi ya. Di sebuah lorong sunyi. Alamak. Kita punya last record tu. Memang kita dah rasa macam kat dalam Spontan show lah. lah, Jadi, dalam jadi. konsert tu. Ini best ni kan. Macam solo. Dia tak ada relax ah. Ya. Patut gua dah nak nyanyi ni, tak ada. Ya. Okay. Dia macam solo. Dia kasih yang lepas ya. Aku boleh relax kejap. Set dekat macam tu. Solo. Best. Itu yang best. Betul. Enjoy macam ni. Kita pun tak sabar dia nak main juga. Benda tu semua on the spot. So kita store benda tu. Ya.
Jadi natural je. Lepas tu aku pun balik rumah, pasang balik yang ada rekod tu kan, Dengar kau balik, hantar kan. Segmen aku ni best. Balik best lah, dia pun tak boleh lawan lah. Tadi datang tadi tengok, segmen ni lagi best. Oh, kita punya Dia cakap, lagi best. Alamak. Orang punya best. Orang dia bukannya dia tergau sangat lah. Dia dekat tengah tu. Pasal dia main lagu. Oh, yang Mukadimah. ya. Mukadimah dia kena. Lagu otak tu memang Otak. favorite tu lagu otak. Okay. best. So main drum lah lagu otak tu. Album Lagu Awi. otak Zahid Ahmad. Zahid. Zahid Ahmad. Album tu rasanya Zahid Ahmad main. Sedap groove dia. Ain Patut lah. Cuma aku nak tahu ada tak lagu Apa? dalam album Rentap dia main? Tok Tak ada. Kosong? Tak ada. Tak ada. Alamak. Lagu tu aku Lagu yang tu main. banyak tu, Album metal tu Rentap tu banyak. aku yang main tu. Rentap memang berat sikit Rentap berat. Album Rentap aku main. Siapa Aku main? Enak Kid. Wow. Abang Yan main bass. Abang Yan. Yan. Lagi satu gitar tak tahu siapa. Hillary kot. Hillary. Dia kan Hillary ya. Album Hillary. Wow. Lagu album Rentap tu yang ada lagu Kuda Tiga Kaki tu. Ya. Memang metal lah. Berat lah. dengar. Itu dengan Dragon Melaya Apa? dia selalu Kuda main. tiga kaki? Yes. Kuda tiga kaki. Berat. Kena check it out tu. Check it out. Best. Memang best. Pemaaf. Buat reference kan. Best kan. Okey. Kita tengok dia ceria kan. Rasa-rasanya kalau dia marah tu macam mana pun. Oh, tak nak tahu sih. Saya lari Tak nak jauh. tahu. Dia sembunyi. Rasa macam mana? Mesti mengamuk. Macam dalam filem ke? Kan. Habis meja macam. Habis Musa boleh terbayangkan habis meja kursi-kursi Habis semua terbang. lah. Memang Terbang. Baik kita lari lah. Terbang. rasa-rasa memang Flip lah. 360 lah. Oh. Yalah. Pasal orang macam itu dia selalu senyum je kan. Kadang-kadang time dia marah Sekali dia je snap kita tak tu. nak. Betul. Kan? Oh, Tak kita ada lari maaf bagi lagi. mu, Lari. Baik angkat kaki lambung lah. Ya, betul. Okey, yang backup dia ni 6 orang kan, satu segmen kan. Siapa yang agak-agaknya dalam 6 orang tu yang dia selalu sangat usik? Apa? Apa dia selalu kacau? Sumpah tak ada lah. No idea. Macam tak ada. Macam tak ada je. Dia yang usik diri dia sendiri. Betul. Betul. Dia buat Sebab kelakar. segmen aku, kalau tak aku, pacai. Ah. Kadang-kadang Siapa ya? Rodi. 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 Rodi anak kena buah dia kacau. jaga Rodi. Tadi asal lambat. Oh, saya kena backup on tour lah. On tour? Kilauan Mas? Lawan Mas. Siul lah. Kilauan Mas. Oh, ya ke? Rodi kan MD Kilauan Mas. Tak terfikir. Rodi selalu kena kacau. Ya, ya. Siul Saya lah tak ada Kilauan dia Mas. backup on tour. Dah Rodi hafal juga. betul. Kilauan Mas. Rodi. Jadi MD ya. Ada kelakar. Ada tak rasa-rasanya dia punya sisi yang kita rasa kita tak pernah nampak? Karakter dia lah Awi ni yang kita tiba-tiba ternampak. Ada tak? Yang macam mana tu tak tahu lah. Oh, tak boleh imagine lah. Musa tak kot. So Saya far pun dah tak- pengalaman Musa tak ada. Aku tadi aku nampak. Daripada tadi Musa tengok dia macam tu je. Sampai je dia macam serius tak serius. Salam. Dia buka beg. Hello sayang. Mestilah isteri dia. Very the best father. Ubat I tertinggal. You so merah hantar. Ya. Lain lah. Allah mak bos. Dalam hati kau kan. Dalam hati kau ni macam tak pernah nak tengok bos macam ni. Wow. Wow. So Itu marah tu. Musa pun tak tengok. dia seorang bapa yang penyayang. Seorang suami yang baik. Loving. Baik. Yang loving. Ya. Kat situ aku nampak. Kau tak nampak? Tak, Rugi tak, kau. nampak. belum nampak. Belum lagi lah. Ya, belum lagi. Okey. 3 perkataan. Kalau sebagai musician, sebagai kawan, artis, tolong describekan 3 perkataan Datuk Awi ni. Okay, Musa dulu. Okey, kita dulu. Dia legend, rock and roll, dan hati cantik. Oh, Jadi, cantik sangat lah. Saya rasa ini kira orang yang hard working. Saya tak pernah tengok dia stop konsert lah. iyalah. Back to back sih. Dia Iyalah. hard wings dengan Iyalah. kan. Betul lah. Hard working and saya rasa Yelah, dia betul lah. tu hard working satu. Tapi dia punya passion, dia passionate about apa yang dia buat.
Nampak sangat dia enjoy nyanyi. Ya. Dia sakit pun dia datang apa. Ya, betul lah. Lepas tu dia boleh macam really enjoy kan. Walaupun kita buat salah ke apa, dia jalan je. Dan selalu fikir pasal crowd dia. Ah, pasal Selalu crowd. fikir Ya, ya, pasal ya, dia- penonton. ya. Selalu fikir nak bagi yang terbaik, macam mana kita nak hiburkan, macam mana dengan lagu apa. Dia selalu fikir tu. Betul lah nampak. Apa eh? 3 perkataan. 3 perkataan. He knows how to tu tak 3 tapi like he knows how to make people comfortable dengan environment tu. Kalau macam Naimi kan orang baru kan. Jadi macam dia tahu ada macam dia tak judge. Kalau macam Naimi salah pun dia tak marah. Tapi Naimi faham lah benda-benda macam tu. Dia senyum macam tu. Dia macam tu. Dia senyum Budak tapi ni aku jangan dah buat, bagi jangan buat lagi. Kau buat lagi. Senyum je. Budak ni aku dah bagi lagu dah lama dah ni kan. Bagus. Buat salah lagi. Best lah, best. Lagi 2. Eh, Bukan lagi 2. Oh tak ada. betul. Naimi bukan lagi 2. Lagi 2. Oh yalah. Cukup lah satu je. Satu cukup lah. He's a funny guy. He's an entertainer lah, I would say. A very good entertainer. Okay. Kita pernah main solo dia lah. Yalah. Belah dengan search lah. Opening apa. Gemuruh lah terakhir. Apa semua tu kan. Bila kita dapat main untuk terlibat dalam Awi Last Man Standing ni, apa first reaction? Reaction saya. Sebab kita kan semua Yalah, geng-geng semua ada, geng-geng kan? je, Semua geng. Muzam melompat. Lompat Saya Gila, berapa ramai gitaris dekat dalam Malaysia ni kan. Salah satunya dia jemput Muza. Muza tahu daripada mana? Muza tahu daripada mana? Betul. Alhamdulillah. Nah, Muza tahu daripada mana? Muza rasa daripada Okey, kita main gig sekali. Betul. Angka tahu dulu Siapa tau. lah? Yelah, Angka tahu dulu. Angka tahu Sebab dulu. Angka Bombay jumpa, dia cakap lah kau ada dalam list. List apa ni? Awi Last Man Standing. Oh ya Angka ke? dah main follow. Yelah, Ha. Angka dah main follow. Lagi siapa ah? Gitaris. Educator Ali Putra kau kenal? Oh, kenal. Ali Putra ada, bassist, Naimi ada. Gua tanya biasalah, gua tanya drummer dulu. Ya betul. Drummer 5 orang lah. Kau. Ujang, Jang. Naimi. Naimi ada. Naimi. Sotong. Lagi 4 orang. Ya, 4 orang. Lepas tu Satu wings kan. Paang lah. Ya, Percussion. Ya. Gitaris sebelum ni ada Syarul Kamata. Syarul tak jadi. Tapi Syarul dia ada juga tapi dia Oh di luar yang performance dia dia ada ada perform tapi yang lain. dekat stadium tu juga Ya, tapi ya, dekat ya. tempat lain lah. Dekat pintu masuk. Ya, ya. Dia dengan Rodi pun akan main juga. Oh, Okey. Tapi bila Rodi nak start Rodi akan dengan tu lari dia lah. akan pergi lah. Oh, I biasa. see. So aku rasa macam Pombi kau beritahu aku dulu kan. Aku terus best. Eddie Cradle tu. Ada member semua. Eddie Cradle main aku kan. Kali tak ada chance. Lawan ada lah. Aku malah nak cakap time tu juga. Gua malah nak cakap. Pombi. Bagilah kau main dengan Eddie. Eddie ngalip ke kan. Dengan Muza dah biasa. Angka pernah bekerja dengan Eddie Cradle? Pernah? Jam lah. Jam-jam lah. Kita jam-jam je. Serius? Tak pernah yang betul-betul show. Tak pernah ke macam apa gini sekali? punya setup lah. Kerja lah. Bogil pun ni. Dulu. Ada gua. Apa muda. sekarang pun sama. Shredder. Dulu. Sekarang dah kena dia saya. Sekali jalan tinggal habuk tu. Cuba tak ada lah. Serius. Eddie bila yalah. Ini maksudnya Oh bukan. ni, saya tanya Bombay lah. Ni betul ke tak betul bang? Pasal saya kenal Bombay time zaman teacher spec dulu atau 91, 92 gitu kan. Lama lah kan. Kan? Ya baby lagi. It's good to be young, you know. I tengok Naimi I macam inspired tau. Macam alamak best lah kan. Betul serius. Kita dah go through this part of life kan. So bila Bombay cakap saya cakap betul ke bang ni confirm ke tak confirm. Saya nak pastikan lah kan. Takut kadang-kadang kita dah gini-gini sekali tak jadi. Dan you sendiri potong saya. Alamak disappointment lah. Itulah. Oh down. So Okay, gitulah. kalau Naimi? Time Naimi tahu tu dapat tahu daripada papa lah kan. Aku sedap. Serius lah main dengan Awi. Lepas tu dapat pula line up semua. I mean like kau-kau lah. Sebab Naimi dia tak pernah dia main untuk opening je. Ya, Kan? ya. Ni dia backup ni. Ini first time The Naimi first, backup. eh? Backup. 8 lah. 7 8 lagu kan. Okey. Apa rasa? First time
nervous gila lah. Tu je boleh cakap nervous. Lepas tu kena study lagu tu pun macam Ya. Tapi tak apa, Naimi dah habis exam dah. Dah, Ni betul. dah boleh all out Ya, ni. all out dah boleh all out dah. Asyik kau punya. Boleh, insyaAllah. Boleh. Best lah. Boleh sangat. Boleh Sebab sangat. musician, Dah okey musician dah. dia seorang je, perempuan. Betul tak? Betul. Lain tak ada. Boleh Ya, itu dia boleh tengah. gambar musician semua tu. Itu yang dia tengah-tengah tadi tu. Tadi tu, Oh, ya ke? Memang ngam tu. Yang pegang cross tu dia punya stick tu. Pause sekejap, pause sekejap. Kan? Oh. Ya. Memang dia seorang tu tengah. Ya. Ya Allah, Mat. Bagian. Kau ni makin lama makin dah ya. Semua tak ada beza lah. Rambut kita semua sama. Semua banyak-banyak. Tak ada beza. Kita masa tak lama lah. Ha. Banyak soalan, banyak soalan. Betul lah. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lah. 10 minit. Ini ku nak terkencing ku tahan je, Bat. Okey. Okey. Ada tak lagu yang rasanya lagu ni memang nak concentrate habisnya. Salah sikit. Dia salah. Ini ke laut dalam, ini ke bulan. Ada tak? Ada Lagu apa? Lagu tu di bayang awan. kan? Di balik awan. Sama, Di bayang awan. Di bayang awan. Di mana Susah Sebab counting dia tu. Counting dia sangat-sangat tricky. Correct. Macam impossible lah. Ya. okey. Sangat tricky Kan counting dia. the last the towards the end kan. Correct. Tadi aku duduk From the From start the start pun. lah actually. Kalau tak kira memang tak Betul boleh. tak boleh. dia macam mana tahu? Itulah lagu ni 4444 tiba-tiba ada Betul. 24. Ya. Betul. Ya, 24 kan? masuk balik 44. Ya, betul. 24 dia ni kat mana Betul. ni? Betul. Betul. Tu for dia yang up tu. Oh, jahat tu. Sebelum Correct. masuk Danger, chorus. tu. danger. Ya. Second Ya, verse ke apa? correct, correct. Aku dengar tadi Naimi main sama. Sudah dapat. Dia sudah dapat. Masuk balik tu. Kan? Dah Betul. dapat. Betul. Part drum tu. Sebenarnya part drum tu Susah tu, bukan susah. semua drummer boleh buat. Susah. Kalau kau bukan betul-betul drummer, macam mana nak masuk? Betul. Tak Kan? tak tenang. Tu. Dia kena confident. Dia tak confident je habis. Habis. Dia akan jadi terbalik kan? Betul. Dia kena confident. Dia akan jadi tak. Betul. Ini lagu ni yang paling danger betul-betul Correct. Di balik awan Di balik awan. Oh, danger. Macam aku lagu apa Aku punya segmen lagu aku dah Tak jadi Oktober. Ya. Tak jadi Oktober. Dah lama tak main lagu tu. Dia ada macam satu part tu. Tak jadi Oktober di ten. Oh, yang part tengah dia yang terus drop tu. Ya. Okay. Dia kadang-kadang kita Towards the end. terkejut Ya. habis. Ya, So, ya, benda ya. lagu tu aku Jaga betul lah. Oktober Klik buka klik dia nyanyi tak ikut klik. Tutup. Tu delay tak boleh. Sambung balik. Masuk pakai klik. Masuk tak pakai klik. Oh, dia punya tu pula. Angka overthinking lah. Tak ada apa-apa. Betul, kadang-kadang Dia gitu. nampak tu. Ya, Overthinking. Tak, memang betul dia Seram lah, kita dah kan? main banyak lagu kadang-kadang. Ha. Kadang-kadang dia jadi kita confident sangat kan. Kan itu yang betul. jahanam tu. Betul bang. Kalau overconfident pun Overconfident boleh jadi salah tau. boleh jadi. Pasal kita terhayal kan. Confident tu, terlepas. Trak tung derdum tak ci. Terus penyanyi terikut. Okey. Kita sekarang ni dah di penghujung rancangan. Dah ada hujung-hujung ni. So saya nak bagi Lu Gua Podcast punya ada gift lah sikit. Yang tak seberapa. Okey, untuk adik Naimi dulu. Okey. Baik. Uzah dan juga Eddie. Buka tengok takut gelas lain belakang. Jangan. Ini kena minta saya ni. Dia macam mana pun kena buka tengok sendiri. Sebab takut terbagi gelas bawah pokok kelapa, limau bawah pokok kelapa. Okey, sekarang kamera ni bukan untuk audience. Anggap Awi tengah duduk depan lorang. Gua nak siap lorang ni bagi satu ayat sebelum last man standing. Apa lorang nak cakap kat dia? Okay, Muzah ingin ucapkan tahniah untuk Dato' Awi kerana tak putus-putus menjayakan konsert-konsert beliau dan terima kasih beribu-ribu terima kasih untuk Dato' Awi dengan tim sebab sudi panggil Muzah untuk sama-sama dalam show ni. Tak terhinggalah Muzah punya terima kasih tu. Dan Dato', I love you man. You are my idol. Sampai bila-bila. I love you. Okey, Eddie. Betul lah. Ini legend lah kan. So congratulations for this concert. The last man standing Memang Dato' Awi is rock king lah.
True. Itu memang kita tak boleh nafikan lah. Yes. The most hardworking, the most passionate, and kita semua ni sangat-sangat bersyukur Bersyukur. Terima kasih kerana Terima sudi kasih. panggil kita Betul, betul. Betul tak? Best Datuk. Okey. Kita punya adik perempuan kita. So, Abang Awi. Naimi nak cakap thank you very much sebab invite Naimi, and I really love your energy. You actually inspire me, even though like you penat tapi you still datang kerja and give like 100 that energy, faham tak? So yeah, thank you for inviting me. Okey, apa-apa pun terima kasih jutaan terima kasih kepada Datuk Awi dan juga Bombay Legend. Oh ya. Yeah. Yes. Bombay Legend. Sebenarnya Bombay dia Bombay worldwide dulu dah. Ya. Sekarang dia dah jadi legend. Okey. Okey. Kalau lu orang semua nak tahu apa yang diorang ni sekejap lagi 6 orang ni prepare, kita tengok teaser sikit nanti. Kita akan buat teaser sikit. Lu orang kena datang tengok sendiri. Betul. Okey. Yeah. Assalamualaikum. Gua Lola daripada Ekspedisi. Ini Lu Gua Podcast episod 5. Lu sembang, gua layan. Salam rock. Assalamualaikum. Lu Gua Podcast. Okey, sekarang kita dekat studio Alpha Malo, iaitu studio Datuk Awi Wings untuk rehearsal dan juga kita nak buat sikit teaser untuk konsert Last Man Standing Rock King Awi. Lu Gua Podcast. Jom. I mean first time bila jumpa Abang Abi, Uncle Abi. Anyways, first time jumpa dia macam okay, I thought dia macam a serious person. Lepas tu bila dapat borak dengan dia, lepas tu bila time practice dia actually funny. Ya, betul. Tiga. Ya. Betul. Sangat sporty. Kau tak bisa melupakan segala tiga lagumu. Oh tak mau aku. Macam mana sebenarnya nak main muzik ni dengan Datuk Awi ni? Macam mana Muza? Masa dia offer tu rasa macam betul ke ni? Betul ke ni? Betul ni kan? Teruja lah, sangat teruja. Dan Muza terlalu overthinking, cari lagu betul-betul gitu kan. Sama lah. Over prepare Saya kot. pun sama. Over prepare.